Dalam video kali ni aku nak cerita ke hampa lagi satu sejarah yang telah dilakar di pentas dunia oleh orang Malaysia. 3 rakyat Malaysia terima anugerah antarabangsa daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Pengiktirafan ni diberikan semasa sesi pembukaan Sidang Perhimpunan Kesihatan Sedunia World Health Assembly ke-78 di Geneva, Switzerland pada 19 Mei 2025. Anugerah yang kita dapat ni adalah World No Tobacco Day Award 2025. Satu pengiktirafan tertinggi dalam WHO kepada mereka-mereka yang memainkan peranan besar dalam memerangi bahaya rokok dan juga vape. Jadi 3 penerima hebat ni, yang pertama Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan Malaysia, Dr. Nur Ariana Hassan, Timbalan Pengarah Bahagian Kawalan Penyakit KKM, dan Dr. Murali Taran Munisami, Presiden Majlis Kawalan Tembakau Malaysia MCTC. Kenapa mereka bertiga ni diiktiraf? Sebab mereka berjaya menggubal dan melaksanakan Akta Kawalan Produk Merokok untuk Kesihatan Awam pada tahun 2024. Satu undang-undang penting yang mengawal rokok dan juga vape demi melindungi kesihatan generasi akan datang. Kalau hampa rakyat Malaysia yang berbangga dengan berita ni, tolong tekan like dan share video ni.